Korang nak tahu tak solat ni apa? Solat ni merupakan salah satu ibadah utama spesifik bagi umat Islam. Jika kita dengar je orang tu orang Islam, jika orang tahu, orang luar tahu yang kita ni bumi Islam, mestilah orang akan tahu kita menunaikan ibadah iaitu solat. Solat ni antara rukun Islam yang kedua yang wajib bagi semua umat Islam lakukan di atas muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat ke-45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Maksud dia, sesungguhnya solat itu dapat mengelakkan diri kita daripada melakukan perbuatan keji dan mungkar. Korang dah dengar kan? Apa kelebihan solat, apa fadilat solat, apa keistimewaan solat. Jadi, kita dah akhir zaman, marilah sama-sama kita istiqamah dalam beribadah, lagi-lagilah dalam solat. Bye-bye.